Okey, itu tadi tu apa tu bang? Filem apa ingat? Baru teringat, rupanya saya ada filem sebelum Perempuan Isteri dan ... ni. Filem ni saya tak bercakap apa pun. Muncul di awal cerita, ekstra je lah. Memang ekstra lah. Extra bang. Saya tak teringat pada filem ni. Filem Penghujung Malam Penghujung Malam, Ya. ya. Ekstra. Extra. Abang ingat macam mana abang boleh jadi pelakon tu? Saya datang ke lokasi masa tu tengok orang syuting dan saya diminta jadi pegang watak tu lah, watak jahat tu. Oh. Tak bercakap apa pun. Cuma tengok. Tapi ada kredit title, ada semua Okey, itu je lah. Kau nak buat apa kau ikat ni, ha? Jangan naik. Kalau naik, kau ni kenapa ni? Kau tak fikir lagi? Tak boleh berfikir, ha? Kau tahu siapa tu, ha? Kau tahu? Tengok tu. Siapa dia tu? Aku nak dia. Apa? Apa kau cakap? Aku tak dengar. Aku tak dengar apa kau cakap. Cakap aku apa kau cakap tadi. Cakap aku tak dengar. Aku nak dia. Engkau nak dia? Oh, ini filem Perempuan Isteri dan ... Babak ni yang cukup menggerunkan saya ni. Saat saya dibunuh oleh Amir yang dipegang oleh Nasir Bilal Khan. Nostalgia sungguh. Masa abang berlakon scene ni, apa yang abang rasa masa tengah berlakon untuk scene ni? Sebab ni antara scene yang climax kan. Ya, ini final scene. Saya tak kira final scene ke, first scene ke, second scene ke, sama saja, tetap kita harus buat sesungguh-sungguh, buat sepatutnya apa yang patutlah. Datuk akan langsung sekretari telefon Nina. Nina boleh bincang dengan dia. Ini pinjaman dari Datuk tahu. Macam tu aja. Tak payah sign apa-apa. Tak payah. Nina. Abang Nina kenal saya. Pak Tik Nina kerja dengan saya. Dah, cukup. Aduh, saya tak sangka pula itu saya. Lain betul. Itu bukan saya. Oh, itu bukan abang kan? Bukan, Kenapa itu abang watak cakap? saya. Oh. Saya bukan begitu. Oh, betul. Memang abang lari daripada diri abang sendiri. Semestinya begitu. Tak sangka betul saya boleh buat macam tu. Abang sepuas lah? Aduh, takut. Takut Takut dan gerun. Untuk melakukan watak tu. Oh, cukup. Aku dah hilang sabar dengan kau, Tipah. Kau nak aku apa lagi, ha? Aku Azam, tak suka dengan rumah aku, faham? Abang, Tipa tahu Tipa ni si orang. Yang abang percaya sangat cakap Ayub tu kenapa? Tipa pun dah tak nak dekat Azam tu lagi. Abang tak percaya kat Tipa ke? Tipah. Jangan libatkan orang lain dalam hal kita. Ayub tak ada kena-mengena. Abang, semua orang kampung kenal siapa Ayub tu. Yang abang nak bela dia sangat, kenapa? Aku bukan tunggul, Tipah. Mana-mana aku pergi, semua orang kata tentang kau dan Azam. Aku malu, Tipah. Malu. Ni abang boleh kongsi untuk filem Azam. Aduh, filem Azam ni. Saya jadi guru silat yang cemburukan Saudin Tambi. Okay, not bad.
Saya tak tengok filem ni. Oh, awak tak tengok Tak filem? tengok. Kenapa? Boleh kongsi? Masa tu saya syuting kot. Oh. Tak sempat pergi bangun wayang. Sampai sekarang abang tak tengok lagi? Tak tengok lagi. Oh. Tak ada apa tu, biasa je lah. Cikgu kontrol layu nampak. Ramai orang bulan ni ha. Mudah-mudahan lawan kau jumpa pengganti. Kalau kau tak dengar, poin kasma je. Kalau Eden dipilih, Eden tak ada kan? Yo nak turun kat Wahid Tino. Itu dia kena ketina tu ha. Memandai je kau ni jalan. Kau lah dia nak bagi kat siapa so? Isi botol tu. Cakap. Apa tajuk dia? Waris Jadi Hantu. Waris Jadi Hantu. Okey. Yang abang cakap Ini selepas filem Beringat ke Sorga ni saya berlakon ni. Selepas 3 tahun kemudian baru saya panggil saya Beringat ke Sorga ni. Okey. Saya cakap bahasa Nogori. Saya kalau berlakon cakap bahasa Nogori saya okey lagi. boleh lagi. Kalau cakap Kedah pun Penang okey lagi. Tapi kalau berlakon cakap Kelantan saya memang tak nak. Oh. Akan teruk jadi dia. Sekiranya Nogori ni kira boleh mudah lagi lah menguasai. Nogori boleh lagi. Nogori ke Penang ke Kedah ke boleh lagi. Tapi kalau Kelantan memang saya surrender. Oh, surrender, Saya takkan ambil lah. Oh, takkan ambil. Melainkan syuting di Kelantan tapi cakap biasa okey. Oh, tapi tak nak lorat. Lorat tak boleh. Hancur nanti. So, kalau lepas ni lorat Negeri Sembilan boleh lagi. Boleh lah. Negeri Sembilan boleh. Tak ada Boleh. masalah. Tak ada masalahnya Dan. Tak ada lah. Okey. Kelantan, Awak dah. tok sale, Memang tok sale. tok sale lah. Apa sale lah. Memang tak kena lah. Okey. Terima kasih Dek. Right. Apa pula ni? Ajli. Bos, bangun saya bos. Kamu bikin apa di sini? Saya sebenarnya bos tengah baju dada ayam. Nah, bagi ayam makan. Loh, yang Jawa siapa? Kue ke aku? Yang Jawanya bos. Macam mana pula saya boleh cakap Jawa ni bos? Minta maaf bos, saya tengah baju dada ayam nak bagi ayam makan bos. Kamu baju dada ayam atau Senario, Betul bos, saya baju dada ayam bos. Ya, kamu nggak makan dada ayam. Saya tidak makan dada ayam bos. Ayam makan apa? Ayam makan dada. Kamu makan ayam. Loh, hah? Kamu bohong ya? Lain dek watak dia daripada yang tadi. Ini antara watak yang abang. Saya suka. Saya kena suka setiap watak yang diberikan pada saya. Tadi yang yang menjadi komedi. Ah. Yang tadi kita. Kali pertama saya menang pelakon lelaki terbaik drama komedi. Oh. Tapi bukan pelakon komedi bukan. Tapi drama komedi. Ya baru direct. Ada lagi? Tajuk apa Ustaz nak ceramah hari ini? Tak ada tajuk Alang. Apa soalan kamu? InsyaAllah saya akan jawab. 8 jam. Alright. Memang saya yang bunuh dia. Tapi kenapa sampai hari ini saya masih rasa diri saya ini tak bersalah? Mungkin hati kamu belum terbuka untuk memaafkan diri kamu sendiri. Jadi Ustaz pun rasa saya ini bersalah. Macam mana pula dengan orang yang nak ambil nyawa saya nanti tu? Diorang pun bersalah juga kan? Okey, boleh abang kongsi tak pelakon dalam penjara tu kan untuk buat filem ni. Kali pertama saya berlakon dalam penjara ni. Tapi selepas tu ada lagi lah. Dia punya protokol dia. Begitulah. So, kenangan yang abang ingat masa pelakon filem ni, scene dalam masa scene ni. Masuk penjara tu gerun. Gerun kan? Dan saya dibawa tengok apa bilik hukum gantung tu. Oh, bilik tu. Berapa lama nak habiskan scene ni?
Ini satu hari. Satu hari. Satu hari. Satu hari ya di Satu sana. hari. Bukan sini je, ada beberapa scene kemudian. Saya libatkan ni je lah. Bukan pengalaman cuti dalam penjara.